Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis ni selalu orang nanti baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaba. Siapa yang mendirikan Ramadan itu dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan mengharapkan hisab pahala di sisi Allah. Ramadan ni kita pulun betul-betul pasal apa? Pasal kita nak pahala. Kalau orang mengaji tasawuf, dia kata tak boleh. Tak boleh. Dia kata kita kena taat Allah bukan kerana nak syurga, bukan kerana nak pahala. Dia kata, no, itu cakap salah. Kerana hadis kata, siapa yang mendirikan Ramadan dengan niat ihtisabah, mengharapkan hisab pahala. Memang Allah suruh kita buat kerja ni kerana nak cari pahala. Memang Allah suruh. Dan hadis itu sahih Bukhari. Okey? Apa yang Allah janji? Ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa dia yang dia dah buat. Allah akan ampunkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan min mawasimil khair. Dia sebut itu. Ramadan ini di antara musim kebaikan. Tuhan bagi kepada umat Nabi Muhammad saja. Dan Tuhan bagi dalam setahun 12 bulan, sebulan Tuhan bagi. Betul-betul special punya. Siapa pulun dalam Ramadan ini, Allah janjikan dekat dia, pahala cukup punya besar. Sampai malam ni, kita dah lalu Ramadan ni, tak tahu berapa puluh kali dah kita lalu. Tak tahulah selama ni, Ramadan yang kita lalu ni, kita puas hati ke tak? Yang tu. Tahun lepas, 2 tahun lepas, 5 tahun lepas, Ramadan kita ni, tak usah tanya orang, tanya kita puas hati tak dengan Ramadan yang lepas-lepas ni? Maka, Ramadan kali ni, dia kata, sekali lagi try kita punya best untuk nak manfaatkan Ramadan ini. Paling besar yang ada dalam bulan Ramadan ni apa dia? Salat tarawih. Paling besar. Tidak ada dalam bulan lain. So pastikan, insya-Allah tidak ada satu pun malam Ramadan yang kita tak buat salat tarawih. Yang tu satu. Dia kena ada plan, tuan-tuan. Kita kena ada plan. Kita tak boleh jadi macam sampah hanyut dalam sungai, ikut nak pergi mana. Tak boleh. Kita kena fokus. Ramadan kali ini, aku fokus. Nombor satu apa dia? Aku berjanji dengan diri aku sendiri, kalau 30 hari Ramadan, 30 malam tarawih aku tidak akan tinggal. InsyaAllah. Kita kunci dalam diri kita sendiri. Satu. Semua benda yang nama baik, kita akan buat. Semua benda. Apa juga yang nama baik? Sedekah ke? Baca Quran ke, zikir ke, sembahyang sunat ke, apakah kita akan buat dalam Ramadan ni. Kalau sebelum ni kita tak buat, Ramadan aku akan buat. Saya cadangkan satu plan panjang di sini. Start daripada awal pagi saja. Checklist. Ramadan kali ini kita akan follow benda ni. 20 checklist ni kita akan follow. Apa dia? Start dengan kita akan make sure kita bangun untuk sahur. Satu. Kalau 30 hari puasa Ramadan, 30 malam kita akan bangun sahur. Walaupun kita rasa kita kuat, tanpa makan sahur kita boleh puasa, kita kena bangkit sahur. Pasal apa? Pasal Nabi kata, inna fis sahur barakah. Nabi kata, pada sahur itu ada barakah. Jangan tak bangun. Walau macam mana sekalipun, bangkit juga. Minum air segelas pun minum. Sahur kena bangkit. Pasal kita nak barakah yang dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ni fokus. 5 pagi kita akan bangkit. Dan kita bangkit yang kedua kita buat apa? Kita tahajud dulu. Bangkit saja pukul 5 dengan bini kita. Dua-dua orang sekali. Masuk pencong, gosok gigi, ambil ayat semayang apa semua. Allahu Akbar. Tahajud 2 rakaat dulu. Lepas itu turun pergi dapur. Makan sahur. 2. Sahur, tahajud. 3. Bila masuk waktu subuh. Qabliyah subuh. Jangan miss dalam 30 hari Ramadan. Pasal apa? Ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. 4. Solat subuh berjemaah. Nak cantik masjid. Ada hari apa? Semayang di rumah berjemaah dengan anak bini. Terbaik masjid. 4. Yang kelima, lepas subuh tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan, Quran akan baca 4 muka surat.
Tak mau dah duk abang kata nak baca Quran, nak baca, tak mau. Kita kena fokus. Lepas sembahyang subuh, 4 muka surat nak baca. Yang keenam, masuk waktu duha, pukul 8, masuk waktu duha, sembahyang duha. Paling kurang 2 rakaat. Oh ustaz, saya pergi office. Di office, cari juga sikit masa. Allahu Akbar, duha 2 rakaat. Jangan tinggal sepanjang bulan Ramadan. Yang ketujuh, masuk zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat. Jangan tinggal. Bulan Ramadan ni, bulan Ramadan. Kalau sebelum Ramadan ni kita boleh buat 2, Ramadan buat 4. Qabliyah zuhur 4. Pasal apa? Pasal Nabi kata siapa buat qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan api neraka sama badan dia. Oi, tak mau ke tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ke-8, solat zuhur berjamaah. Yang ke-9, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ramadan tuan-tuan, kalau tak boleh buat bulan lain pun, Ramadan tak boleh. Bukan kalau nak pergi lunch, bukan kalau nak pergi hatok kedai mana nak makan, tak lah. Kita duduk ada di pejabat tu aja. Sembahyang 4 rakaat ba'diyah zuhur. Lepas sembahyang ba'diyah zuhur, baca Quran 4 muka surat. Lah ni tuan-tuan, dalam handphone ada Quran. Tak gaduh pergi ambil mushaf Quran buka baca tak. Dalam handphone ada. Ambil masa. Kok mana pun lepas zuhur 4 muka surat. Asar, sebelum asar, qabliyah asar 2 rakaat. Lepas itu asar berjamaah. Lepas asar 4 muka surat. Quran 4 muka surat. Kalau sekiranya kita rasa lepas maghrib sekali lagi kita tak ada nak baca Quran, lepas asar 8 muka surat. Kan sekali lagi maghrib dia kalut. Buka puasa, menu buka puasa ni pun boleh tahan. Lepas tu, lepas daripada buka puasa, lepas sembahyang maghrib dengan nak pergi isya, dengan nak pergi masjid, dengan nak tarawih, tak ada nak baca Quran masa tu, tak ada. Lepas asar kita double, 4 jadi 8 muka surat. Ni kena plan. Baru kita tahu hak kita nak buat, kita nampak plan yang kita nak buat tu. Kena macam tu. Lepas tu, yang ke-14, buka puasa on time. Yang ni tak payah abang lah, semua orang buka puasa on time. Semayang saja yang tak boleh nak on time. Buka puasa, insyaAllah Ustaz, saya dah berapa tahun dah, yang ni saya memang cantik. Semua orang pun cantik yang tu. Buka puasa on time. Ada yang nak lambat ni apa? Orang perempuan. Buka puasa dia baru duduk bancuh ni apa ayak dah sekali baru tak buah apa lagi dalam mulut. Makan dulu. Bunyi aja azan, ambil kurma, bismillahirrahmanirrahim, ngap dulu. Buka puasa on time. Yang ke-15, salat maghrib berjemaah. Yang ke-16, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ni list. Yang ke-17, salat Aisyah. Kita dah duduk dalam masjid dah, salat Aisyah. Lepas habis Aisyah nak sembahyang tarawih, ba'diyah Aisyah 2 rakaat. Jangan lupa, ba'diyah Aisyah 2 rakaat. Yang ke-19, sembahyang tarawih. Ikut ikhlas. Yang ni tu saya bergaduh, tu saya bertengkar. Ikut ikhlas. Kita ikhlas 8, buat 8. Cukup. Itu aku ikhlas. Kita ikhlas 20, buat 20. Tak apa. Ikut ikhlas. Jangan kerana tu, jangan kerana ni, tak mah. Kita ikhlas berapa? Kita tahu diri kita, kita tahu hati kita. Kita ikhlas takat tu je. Pasal apa esok nak kerja, nak apa. Saat lagi aku lepas tarawih nak baca Quran lagi 4 muka surat lagi, aku takat 8 je. Masya Allah, hang ikhlas 8, Allah nilai keikhlasan hang. Jalan. Oh, saya ni umur dah main 60 dah. Selama ni pun kadang-kadang buat, kadang tak buat. Saya nak buat 20. Masya Allah, hang ikhlas 20. Jalan 20. Habis sembahyang tarawih 8 atau 20 rakaat, ikut ikhlas hati kita, Quran lagi 4 muka surat. So total Quran dah jadi berapa? Subuh tadi 4 muka surat, Zuhur 4 muka surat, Asar 4 atau 8. Pasal kita takut lepas maghrib tak baca, katalah kita ambil 8. 4, 8, 16. Lepas tarawih kita buat 4. 16, 4 jadi berapa? 20. 20 muka surat, 1 juzuk. 20 muka surat Quran Rasam Osmani yang kita daripada Mekah Madinah kulit hijau tu, 20 muka surat 1 juzuk. 20 muka surat 1 juzuk. Tuan-tuan, kita plan benda ni dan kita ikut plan tu. Kita ikut plan tu. InsyaAllah hari 30 Ramadan kita khatam satu Quran. Kalau kita tak ada plan macam ni, kita ikut hari ni rasa larat baca lebih, tak tahu sampai 30 tak ada khatam juga. Jadi bagi ada teratuk benda ni. Habis tarawih 4 muka surat lagi, alhamdulillah khatam juzuk 1. Esok pula nak sambung juzuk yang kedua. Tuan-tuan, pagi esok dia balik ke had nombor 1 balik. Bangun untuk sahur, mulakan dengan tahajud dulu. Dia repeat balik sampai 20. InsyaAllah kalau kita buat yang tu, cantik Ramadan kita tahun ni. Cantik. Selain daripada tu apa dia? Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga,
Jaga anggota-anggota badan, tak usah buat benda-benda nak jadi, korang pahala puasa. Tak usah. Sebulan ni kita jaga kuat sikit. Lain daripada tu, satu kita ambil apa? Tiap-tiap hari kita sedekah RM1 atau RM5. Kalau RM1, sebulan Ramadan RM30 kita sedekah. Kalau RM5, RM150. Untuk sebulan Ramadan, kita punya infak RM150. Itu dah cukup baik tuan-tuan. Bila di-convert RM150 itu kepada pahala akhirat esok. Allahu Akbar tuan-tuan. Tepuk dahi kita ni. Kita kena silap aku bagi RM5. Patut aku bagi RM10. Patut aku bagi RM50. Pasal apa? Bila tengok dia punya conversion tu, dia convert RM5 kita tu dengan hak Allah ganti kat kita di akhirat esok. Allahu Akbar tuan-tuan. Allah Tuhan Maha Kaya. Jangan ada satu hari pun dalam Ramadan yang kita tak ada infak. Paling-paling pun masjid punya tabung blok kita buat RM5. Hari ni balik pangkah kalender kuda. Aku dah derma dah, aku dah infak dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sepanjang Ramadan itu kita buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini ada beza dengan Ramadan kita yang lepas-lepas.